Papa Zola memang karakter daripada dunia sebenar dan kemudian dia telah terperangkap ke dalam dunia game and Sebabkan seseorang. so korang kena tahu siapa yang actually apa yang buat Papa Zola jadi macam tu, and then Boy dengan Adudu keluarkan dia balik lah in basically in future years lah, masa-masa akan datang. So basically kalau korang betul-betul nak tahu apa backstory Papa Zola, inilah filmnya. Pergi tonton sendiri dan tonton dan hargai filem karya Monster yang selama ni korang tunggu-tunggu. This is one of the films yang korang kena tengok sebelum akhir tahun ni, sebelum Sebagai habis. anime Monster, of course lah kena tonton Of filem. course, wajib. Okay, there's one thing lah, macam a bit of negative sikit. Ada a few scenes yang macam tak sesuai dengan timeline yang sedia ada dekat Boy. So kita macam sebagai peminat yang dari dulu, kita macam macam tak sesuai je scene ni, tapi minor scene lah. Babak tu masa tu kita tengok, kita tak fikir pun sebab kita sedih. But kalau kita fikir, dia akan macam ni tak sesuai dengan apa yang berlaku dalam Boy. So ini bukanlah benda yang macam korang suka, tapi untuk ingatkan korang, filem ini adalah PG-12. Okay, bukan umum. So kalau orang yang umur bawah 12 tahun, pastikan ada ibu bapa untuk pantau lah. Untuk kita, rating kita adalah 9/10.